22 Oktober 2010 menandakan tarikh yang paling dinanti-nantikan buat peserta akhir pertandingan Suara Emas City 2010, di mana sesi makan malam telah diadakan di restoran halal The Chicken Rice Shop yang terletak di Berjaya Times Square, Kuala Lumpur. Sesi makan malam dimulakan dahulu sebelum sesi menyanyi bersama-sama di pusat hiburan berdekatan bermula serta diikuti dengan penyampaian hadiah. Masing-masing menunjukkan bakat yang tersendiri dan diikuti dengan tepukan gemuruh oleh para yang hadir. Selesai sesi bernyanyi bersama, penyampaian hadiah dimulakan. Kesemua peserta menerima CJ penyertaan pertandingan Suara Emas Siti Nurhaliza, sebuah buku nota, 3 buah album termasuk album dua diva Siti dan Krisdayanti yang telah ditaja oleh blogger hiburan Budi. Ini daripada Budi ada 2 CD lain. Apa CD tu dengan tunjuk sikit CD tu dengan dua diva. Betul kan nama dia Fazlin dan juga wang dan juga wang tunai RM100. Yang satu tajuk cinta. Long problem. Dengan wang tunai RM120. Terima kasih. Cepat. Apa dia cakap lagi? Terima kasih banyak ke CFM Abang yang susah payah datang ke Malaysia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Belum dapat lagi. Ini seperti biasa CJ penyertaan. Biasa dia kan lighting. Okey. Lepas tu seperti biasa buku nota dengan 2 diva. Dan adalah apa tu daripada budi.com ya. Kita kena announce budi.com. Dan hari ini tanda tangan daripada Siti Nurhaliza juga. Hadiah lain seperti album solo Datuk Siti Nurhaliza bersertakan tanda tangan Siti Nurhaliza yang telah ditaja oleh DJ Khairi dan Lia. Wang tunai bernilai RM150, RM120 dan RM100 yang juga ditaja oleh DJ Khairi dan DJ Lia. E-book rahsia vokal oleh penyanyi Zarul dari kumpulan Umbrella. Sesi penyampaian hadiah diakhiri dengan ucapan terima kasih dari peserta-peserta serta merakamkan detik manis dalam satu potret gambar. Siti FM yang telah mengajukan pertandingan Suara Emas ni. Tunjuk ya. Tunjuk ni ya. Okey, terima kasih kepada DJ Khairi juga kerana betul-betul semua sekarang mengadakan pertandingan ni dan datang ke KL semata-mata nak jumpa peserta-peserta pemenang. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang banyak membantu. Macam bantu kan? Banyak bantu. Okey, terima kasih banyak-banyak dekat Siti FM yang telah lanjutkan pertandingan yang ini. Banyak bersyukur dengan apa yang dah ada sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih tak terhingga kat Abang Sungai yang sini datang dekat KL yang banyak menolong Wani. Terima kasih banyak. Love you all. Hai Siti FM. Terima kasih banyak kerana memilih saya sebagai peserta nombor 3 yang layak sampai ke akhir rancangan. Thanks a lot juga kepada Riza, Wani selama ni bersama. Diorang bagi so much commitment lah. Terima kasih juga kepada Siti FM. Semua adalah juara actually. Dan kata thanks to support voters semua. Thanks a lot again. Thank you Khairi sebab datang naik jauh dari Singapura lagi datang kat sini. Thanks a lot. Bye. Okay, Khairi sebagai pengasas radio Siti FM yang mengucapkan kepada anda semua yang menonton ini dan juga kepada finalis-finalis kita top 3 ya. Kita ada Riza Hashim juara, Fazli yang naik juara tau. Jadi kepada anda semua kalau berkesempatan jangan lupa untuk sertai aktiviti-aktiviti kami. Jadi terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan Radio Siti FM. Terima kasih.
tu dengan tunjuk sikit TV tu. Nampak laporan ni. Azwani. Azwani Jamil lah nama dia. Betul kan Azwani Jamil? Okey, ini adalah sijil anda. Sama dua diva. Yang satu lagi ini. Terima kasih banyak ke CFM. Ada juara tu. Kalau ada juara, kalau ada tempat dua tu mesti ada juara kan. Sama lagi kalau bukan Rizal Hasib. Kenapa dia tak mau? Klik lah. Dah klik dah ni video patutlah. Bagus. Nanti aku letakkan blooper juga. Hai, saya Rizal Hashim. Anda sedang mendengar Radio City FM, Inspirasi Muzik Siti Nurhaliza. Check it out. Hai, saya Rizal Hashim. Anda sedang mendengar Radio City FM, Inspirasi Muzik Siti Nurhaliza.